Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, kembali lagi ke channel YouTube Azman. So, hari ni aku nak bawa korang ke kedai Frozen Ramly. Kenapa? Nak beli Frozen Burger ke? Tak. Tapi kita nak pergi beli tiramisu. Sebab tiramisu daripada Ramly ni viral. So, kita nak tengoklah kenapa viral. Sedap sangat ke? Harga pula murah. RM5 je guys. RM5.5 lah. So, ini tiramisu. Tapi ada juga kek-kek lain. So, aku akan beli juga blueberry cheesecake and lemon cheesecake. Cuma Ramly chocolate cheesecake tak ada. So tak apa, kita ambil yang ada ni lah. Let's go. So aku ambil tiga ni. So first kita nak try lemon cheesecake dia. And rupanya berbentuk begini. And I would say cream dia agak banyak. So I don't know what to expect. Okay. So masa aku makan kek ni, I was expecting, sebelum aku makan lah kan, I was expecting it to be more citrusy lah kan. Maksudnya lebih masam lah. And to be honest, rasa dia tak macam tu. Sebab walaupun namanya lemon, tapi rasa cream tu overpower that lemon citrus punya rasa kan. So I would say okay lah untuk pemanis, untuk sweet tooth macam aku suka. Sebab aku boleh kata, kalau korang nak bayangkan rasa dia macam mana, bayangkan biskut Julius yang sandwich lemon tu kan. Macam tu lah rasa dia. Basically sama macam tu. Cream yang dia pakai tu sama macam yang diapit dalam di antara roti tu. Okay, so next aku try blueberry cheesecake dia pula. Okay, so ni blueberry cheesecake. Dan ini rupa keknya. Okay, bezanya ada macam blueberry toppings kat atas. So jom kita try. And masa aku try ni, I would say, masa aku tengok blueberry topping dia kat atas tu, aku boleh nampak blueberry dia tu macam dah agak lama kat atas tu. So maybe tak fresh lah kan. Obviously tak fresh lah, sebab frozen kan. And bila aku rasa tu, kalau kau tengok muka aku tadi, aku boleh faham lah. Aku boleh kata rasa blueberry dia tu rasa macam blueberry lama. So dia macam agak mengacau rasa sikit. So kurang sikit lah. So, and the moment of truth, tiramisu Ramly. Yang ni star kita hari ni, dan yang ni kita punya fokus pada hari ni. So, yang lain-lain tu tak apa. Yang penting yang ni rasa sedap. So, kalau tengok tiramisu, orang panggil apa, crumbles ataupun serbuk tiramisu yang letak kat atas tu banyak. So, aku harap rasa dia pun padu lah. And I would say, bila aku makan ni, I have low expectation bila aku try dua tadi. Tapi bila aku makan yang ni, weh, sumpah sedap gila weh. Untuk harga RM5.5, untuk dapat rasa yang balance macam ni, memang unexpected. Kenapa? Serbuk tiramisu yang dia letak kat atas tu bagi that rasa pahit kopi tiramisu tu, while cream dia bagi that rasa lemak-lemak manis tu, while dia punya cake, walaupun dia tak guna lady finger, dia guna sponge cake je, tapi tak rasa murah. Blends in well lah dengan semua benda. Okay guys, so untuk Ramly punya tiramisu ni, I would say unexpectedly good. Okay, cuma aku boleh kata, macam mana cakap, janganlah kau bandingkan dengan tiramisu yang harga RM20, RM30 tu. Okay, you have to expect lower lah kan. Sebab macam kau beli dengan harga RM5.5, kau nak rasa macam RM30 tu tak logik lah kan. Tapi I would say untuk harga RM5.5, totally worth it lah. Okay, pada orang-orang yang tak berkemampuan nak beli RM20-RM30, rasa macam membazir lah kan. Kau makan RM20-RM30 hanya untuk makan that slice of tiramisu. Aku rasa you should just go for Ramly punya tiramisu lah. Sebab rasa dia unexpectedly good, and memang maksudnya tak rasa murah lah basically ya. Memang kau dapat rasa that orang kata a pinch of tiramisu punya cake punya style tu, macam yang mahal tu, kau boleh rasa dekat sini. So yeah, aku rasa you should go and try lah. Okay, memang pada aku sedap. So yeah, itu saja untuk kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi dalam next video. Bye. Assalamualaikum.